Bahkan, ritual keagamaan khas Iran juga mula diadaptasi oleh kumpulan ini. Bagaimana Houthi menjadi kuat? Pada tahun 2014, konflik di Yaman memuncak. Houthi berjaya menawan Sa'na, ibu kota Yaman. Arab Saudi yang bimbang dengan pengaruh Iran yang semakin besar di sempadannya segera bertindak. Pada tahun 2015, Saudi mengetuai gabungan tentera untuk menyerang Houthi bagi mempertahankan kerajaan Yaman yang sah. Namun, meskipun telah bertahun-tahun dibedil oleh gabungan pimpinan Saudi, Houthi tetap bertahan dan semakin kuat. Bagaimana mereka melakukannya? Amerika dan Arab Saudi mendakwa Iran membekalkan senjata dan latihan ketenteraan kepada Houthi. Militer sekutu. Houthi bekerjasama dengan Hizbullah, Lebanon dan kumpulan militer Syiah lain. Houthi memiliki peluru berpandu jarak jauh yang boleh mencapai Israel dan Arab Saudi. Pada 31 Oktober, Houthi mula menembakkan drone dan peluru berpandu ke Israel. Mereka bersumpah akan terus menyerang